Hi YouTube, welcome back to my channel. Okay, so untuk hari ni aku ada iftar dekat luar dengan member aku. Last minute punya kerja. Tak ada last minute. Semalam dah booking lah. Semua dekat je dekat sini, area Sri Rampai. Nama dia Soro Station. So aku pun dah siap. So dia booking pukul 6.30. Maksudnya pukul 6.30 dah boleh masuk kedai lah, masuk restoran. So jom aku bawa korang pergi sana, tengok siapa yang dah sampai. Alright, let's go guys. Oh, kejap. Sebelum kita pergi, yang mana belum subscribe lagi, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, korang macam ni. Terima kasih banyak-banyak guys. Tepuk untuk korang. Alright, jom. Sekarang jom kita pergi sana. Orang dah start bakar lemang dah guys. Kat area section 10 ni dah banyak ni kedai yang bakar lemang ni. Kat area Petron ni saja ada 2 kedai lemang. 3 2 je lah kedai. Dah tak jam area sini. 2, 3, 4 hari lepas berturut-turut jam kau-kau sini. Hari ni santai, tak ada jam. Okay, dah pada Soro Station. Gambar dulu, hantar kat orang. Tak. Ya. Baru sampai. Ada apa? Aduh. Bukan apa? Bukan apa? Sini lagi nak. Bukan apa? Ya, sikit je lagi. Kasih tolong aku sikit. Kasih. Tadi. Okey, apa dia? Buat sikit. Tapi dah sampai. Afiq. Pakar mengencing. Bukan nak Richmond. Pakar tak ada kat office. Okay guys, kita dah sampai. Sekarang kita masuk ke restoran dulu dengan Afiq dengan Tabir depan ni. Yang lain tak sampai lagi. Smart restoran dia. Table berapa ni? Dalam receipt tak ada tulis Ni air apa? Ini Fanta strawberry. Oh, aku punya. Alright, terima kasih bang. Terima kasih. Ni ambil. Jangan minum dulu. Kau tak order air? Kau tak air tak? Ini Fanta. Fanta strawberry. Tak tahu. Jauh dimaafkan lah. Tak guna kalau Kau balik rumah kan? balik lah. Aku dah agak dah. Sanggup sih. Boleh. Ambil. Bis, bagi Lepas tu duduk 10 minit, lepas tu kena keluar balik. Ni
Ni pattern. Weh. Apa pakau punya? Itu Charcoal grill kan. Okey, ni top. Kenyang ni kau dah. Ha? Kenyang. pakau punya seorang ni besar bapak nama. Dah tak puasa. Tak, semalam dia cakap aku Baik kau ambil ni adalah tadi betul juga. berapa je? Tak. Muslim kan? Sebulan puasa ni paling Kau ikut jam lah kau ni. Macam aku nak duduk kan. Baca. Dah Belum. 7 lah. Berazan. dah. Batu Tawar. Ambil lah banyak-banyak. Ya, ambil. Apa? Kau hakaman. Tak ada. Kau apa pernah jawab? Spaghetti, chicken chop, burger. Jangan. Dia call dia sekarang. Jangan. Aku balik. Jauh ke? Takkan datang rasa umpan nak boleh putus. Ha. Stay. Biar je. Dia boleh jajak aku jom. Tak nak. Sampai tengah malam kan? Aku dah cakap aku ni kau boleh besok. Air siap pada esok. Ya. Tu apa dah ada masuk pukul 11. Kan dua-dua melekat nanti kat jam. Itu 4 jam itu. Kau macam minum? Macam ni dah tinggal. Benda lawang tak tinggal. Awak tu jalan lebih. Aku pernah pergi apa tu camel kan, naik motor sekali je. Dah pergi lah. Sakit pinggang gila-gila baik. Pinggang bontot semua ada. Ni, mana helmet aku? Tapi tak nak. Oi. Mana helmet aku? Ha? Helmet aku. Bila? Helmet aku mana? Aku Kau tahu. tak kau kita datang sama kot. Kalau kes belajar ni memang kau. Betul lah. Dah kerja dah. Buka box kau. Mana aku tahu? Buka box kau. Buka je lah. Kau tak gantung ke? Aku tak ada lock. Box Tak aku. ikat. Tak lock ke? Kita Tak ada tak? kena tak. Buka je lah, aku tak lock. Kau lock lah. Mana lock? Siapa yang lock? Helmet aku. Pinjam ada yang mana? Mana ada helmet kau besar macam tu? Macam mana? Mana kau letak tadi? Kat sini. Kiri kanan kiri. Itulah, jangan tinggal dekat sini. Tak, sekarang betul kau tak ambil. Yo. Sumpah. Helmet dia sana. Nak pergi kerja ni. Tak, kau tak letak ni. Kau tak lock ke? Kau helmet apa? Helmet mahal Boleh je. letak bawah seat. Kau tak ni tadi. Ada dia letak atas macam tu je. Tak ada. Mana ada? Kan ada campur. Tu dia kedai makan kedai. Aku kena apa? Alamak, helmet dah pula. Helmet hilang geng. Guys, helmet hilang.
Kau bawa helmet ke datang? Tu kau ingat balik. Ini orang. Kau dengan pakar ke apa? Tak tahu, mana orang tak lock. Okay guys, untuk vlog kali ni sampai di sini je. Aku dah sampai kat rumah. So macam biasa, yang mana belum subscribe lagi, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright guys, see you guys next video.